Ramai orang tanya saya, bang, bila nak pasang CCTV dekat tapak studio ni? Haha, jangan risau. Sistem solar saya dah pasang, elektrik dah ada. Okey, hari ni kita pasang Saya ada satu je CCTV sekarang ni, jadi saya plan nak pasang kat sini lah. Fokus depan pintu je. Saya screw terus je dekat si channel bawah bumbung. Bagi terlindung sikit, saya adjust ikut angle yang saya nak dan ketatkan. Alright. Kabel LAN network ini saya cocok untuk data dan power. Kamera dah ada, saya letak kat sini NVR dia. Untuk network pula, first saya kena ada switch. Ini switch yang ada PoE, Power over Ethernet. Kalau tak ada PoE ni, kita tak boleh hidupkan CCTV kita menggunakan kabel LAN tadi. Kita kena ada additional power supply. Switch ni kerjanya menyediakan laluan dalam rangkaian kita. Bila laluan dah ada dekat switch tu, untuk menguruskan laluan, kita guna pula router. Saya guna Ruji juga, EG105G. Saya akan letak sebelah dia lah. Senang nak buat sambungan nanti. Untuk dapat akses internet, saya ada modem 4G sini. Ini modem saya akan sambungkan pada router. Satu port daripada router tu saya akan sambungkan kepada switch ni yang ada power over ethernet ni, supaya wujud laluan rangkaian tu. Network video recorder ni pun kena buat sambungan juga. Kalau tidak, dia tak tahu mana data daripada CCTV nanti. Settle sambungan network, kita on power, semua hidup. Kamera pun terus hidup sebab PoE tadi. Jadi CCTV kita tu tak perlu cocok plug, sebab power tu dapat daripada ni, kabel LAN ni. Kita gunakan ni, switch yang ada PoE, Power over Ethernet. Daripada switch ini, kita masuk ke kita punya router. Sama ada switch ataupun router ni, kita boleh connect terus pada kita punya NVR, network, video recorder, untuk record footage ataupun stream video daripada CCTV tu melalui network. Ini NVR, kita ada hard disk dalam ni. Kita akan save secara lokal lah. Cuma untuk saya nak access daripada luar. Saya nak pantau daripada rumah saya, nak tengok, kalau saya balik kampung, saya nak tengok video footage apa yang berlaku dekat saya punya tapak studio ni, nak download dia punya file. Jadi saya perlukan internet. Internet dapat daripada modem. Kalau ikutkan, modem ni dah ada je router dengan switch. Tapi kenapa saya gunakan router daripada Ruji tu? Kita buka apps Ruji. Sini saya ada dua rangkaian BB Studio dengan Studio. Kita buka yang BB Studio ni. Kat topologi ni, kita nampak router dan switch tadi. Dekat client list, kita nampak dua device, satu NVR, satu kamera. Menariknya Ruji ni, saya boleh gunakan diorang punya NAT traversal. Tunnel untuk kita akses daripada luar. Contoh, saya dapatkan dia punya link, balik rumah, saya buka laptop, paste link tu dan saya boleh akses seluruh sistem CCTV macam saya duk ada dekat tapak studio. Oi, senang betul. Alright, settle CCTV. Baru rasa secure sikit. Sebab saya duk biarkan kat sini je. Walaupun tempat saya ni ramai orang nampak. Jiran saya, Pak Uda belah sana, boleh jagakan saya punya tanah ni. Depan ni ada orang, sebelah sana ada orang. Semuanya lapang-lapang. Kalau ada orang datang sini, orang sekeliling ni memang nampak apa orang tu buat. Itu satu poin keselamatan saya. Tapi kena ada backup plan. Backup plan kedua adalah lampu. Saya buat tempat sini terang. Ada lampu solar sana, belakang sana. So sekeliling ni semua terang. Masa malam sini memang terang. Jadi itu mengurangkan risiko saya satu lagi. Dan poin ketiga, CCTV. Itu je lah usaha yang saya boleh buat. Sebab sementara saya tak ada kat sini lagi. Tak buat lagi tiny house untuk saya duduk sini. Tinggal sekarang tak ada pagar je. Pagar ni makan kos sikit lah. Itu kemudian. At least sekarang saya boleh pantau. Kira tenanglah sikit hati saya ni. Biarkan kat sini. Alright, itu je. Saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Terima kasih pada Ruji untuk sponsor barang-barang networking dan CCTV ni. Nanti saya rasa kena tambah untuk belah sana pula dengan belah sana. Biar cover banyak tempat. Saya rasa punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Kalau support saya punya pembangunan studio Fasa 3, boleh pergi kat link ni. beranibuat.com/Fasa 3. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.